Bagaimana negara Iran boleh berubah daripada negara yang macam ini kepada negara yang macam ini? Sebelum tahun 1979, Iran dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, seorang raja yang berfikiran sekular dan sangat pro terhadap Barat. Ketika pemerintahan beliau, dasar modernisasi diperkenalkan. Ketika itu, wanita digalakkan untuk membuka tudung. Budaya-budaya Islam semakin dipinggirkan. Kebebasan menjual arak, muzik Barat dan hiburan bebas menjadi satu perkara biasa di negara Iran. Dan dalam masa yang sama, kewujudan jurang yang sangat besar di antara orang kaya dan orang miskin semakin kritikal. Ketika tekanan itu berlangsung, muncullah Ayatollah Khomeini, seorang agamawan berpengaruh yang menyeru terhadap perubahan dasar politik negara Iran. Melalui khutbah dan ucapannya yang disampaikan dari luar negara, suara revolusi akhirnya tersebar sehingga ke seluruh pelosok negara Iran. Akhirnya, rakyat Iran bangkit dan menggulingkan Raja Shah Pahlavi sehingga akhirnya Republik Negara Islam Iran mampu terbina seperti hari ini. Pada pendapat anda, adakah negara Iran pada hari ini merupakan negara Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah moden? Kalau ya, cuba komen di bawah. Terima kasih.